UMNO telah menyeleweng dengan limpahan duit dan kekayaan bahagian-bahagian UMNO yang menerima dana daripada YMDB rebah di kaki DAP. Hari ini DAP bunyi minta maaf, tarik balik. Buat malu Melayu. Perjuangan untuk orang Melayu tak boleh pasal telah tersungkur di kaki DAP. Pasal dia masuk TV, dia sama taraf dengan drama pukul 7. Mana nak dengar macam tu kalau kita, presiden kita boleh dikatakan begitu rupa. Assalamualaikum. Kenyataan Zahid kepada DAP kemudian mohon tarik balik. Kepada Yang Berhormat Saudara Anthony Loh selaku Setiausaha Agung DAP yang mengatakan tidak ada tim A dan tim B dalam DAP. Jika itu menyinggung DAP, saya menarik balik apa yang saya mohon maaf kepada satu parti teman-teman macam Zal. Saya nak kongsikan bagaimana Sanusi menghantam Zahid dia balon kau-kau UMNO dan juga Zahid rebah di kaki DAP. Hari ini DAP buat minta maaf balik. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu UMNO telah menyeleweng daripada dasar dan tujuan penubuhan. Dia tempat berimpun orang-orang kaya, pelobi projek, orang-orang yang cari makan sebagai broker, sebagai tukang lobi, tukang atur tender. Berpuluh tahun akhirnya dia tersungkur dengan limpahan duit dan kekayaan. Tuan-tuan tengok list senarai ketua-ketua bahagian-bahagian UMNO yang menerima dana daripada YMDB. Itu kadang-kadang mereka juga ada terima dana 90 juta walaupun tak disahkan, tapi menjadi perbualan hangat waktu dia Setiausaha Agung dan Nasruddin Maisa tu 90 juta. Dan mereka juga ada terima bantuan dana. Tak tahulah, kita tengok sumbangan daripada Albert T tu. Dia lupa. Dan kita percaya bagaimana itu rasuah 1 juta, 7 juta yang diterima oleh CEO MBI tu. Adakah duit itu bahagiannya kita tanya masuk ke tak dalam kantung PAS? Walaupun dia dah kenal tentang politik, dia dah ada ke MBI CEO 7 juta pun, dia lupa. Anak MB Perleh pun, PAS tu pun, menantu adik awang pun rasuah berlambak. Duk kata kat orang syok, dia lupa diri dia. Juta-juta satu-satu bahagian. Juta-juta ketua-ketua bahagian dapat duit. Itu. Dia terima duit. Pasal dia kena belah orang di bahagian dia dengan duit. Kita tak ada, tuan-tuan. Kita tak ada. Yalah tak ada. Ahli PAS belah. PAS. Demo ada. Parti kena belah orang demo. Maka berlaku sakau menyakau. Terburuk dalam sejarah. Akhirnya tinggal 26 kerusi. Rebah di kaki DAP. Hari ini DAP buat minta maaf balik. Lah. Bukan mencengeng kata kat DAP kemarin. Hari ini DAP bunyi minta maaf, tarik balik. Buat malu Melayu Tak boleh nak berdiri tegak. Tak boleh nak bercakap dengan bebas. Tak boleh nak berkata-kata untuk menerus memperteguhkan perjuangan untuk orang Melayu. Tak boleh. Pasal telah tersungkur di kaki DAP. Dia ada 26, DAP ada 40. Tuan-tuan sekalian, tengok drama Pau tu, tuan-tuan jangan terpesona. Pasal dia masuk TV, dia sama taraf dengan drama pukul 7. Himpunan tu sama semua drama. Orang putih panggil orkestra.
telah diset, telah disusun macam tu. Mu cakap ni, mu cakap ni, mu cakap ni. Akmal tegur sikit, kau ni pujuk, kau ni macam-macam. Akhirnya tepuk tangan, balik duk kawan DAP balik. Bodoh tu. Kata kat DAP kan, kali minta maaf habis. Drama tuan-tuan. Jadi parti ni tak boleh diletakkan harapan. Kita insya-Allah tuan-tuan, selagi PAS meletakkan dasarnya Islam, kepimpinannya orang baik-baik, ahlinya orang baik-baik, kita akan kekal macam ni sampai bila-bila. Jangan. Kau lupa kau fitnah, kau kalah sama mengenai apa tu? Kau try uji padu Raptor, belum selesai lagi asasi ya. Tu bila nak minta maaf bila. Jangan main dia kalah sama rumah dengan apa ni Sira ni. Waktu ni ni waktu dia apa buat test waktu zaman Covid tu. Sanusi sedia maaf wanita dakwah dia langgar SOP. Dia yang suruh itu. Dan kan lepas tu datanglah. Kita tahu akhir dia. Geng-geng Afnan waktu tu setiausaha politik dia serak habis. Sampai dia maki hamu ni. Nini Siro ni. Ujungnya bulan Disember tahun lepas bagaimana dia kalah sangat. Kena bayak dengan Afnan hari ni betul. Afnan dia punya ni tuduh ini perempuan pelbagai. Ujungnya dia salah. Dia dibayak, kena denda dengan polis. Dok kata orang fitnah dia. Inilah nilai-nilai kepimpinan PAS. Mana orang dengar macam tu kalau kita, presiden kita boleh dikatakan begitu rupa. Adakah saya begitu bodoh dari segi politik? Kalau ada tinggi dalam parti, saya bagi tahu kepada orang lain ada tinggi. Yang keluarkan kenyataan yang macam-macam itu tim B dalam DAP. Tim B. Mereka pun ada tim B juga. Saya jumpa sendiri dengan Setiausaha Agung dia. Dalam DAP tak ada tim A, tak ada tim B, tak ada tim C. Hanya satu tim, hanya satu pasukan. Tim DAP. Kenapa yang orang-orang tu cakap macam itu? Akmal, lu ingat Yusuf? You ingat lu siapa? Akmal pun kena. Apa? Ini orang Melaka lah ni. Awak. Bukan Akmal ni, orang lain. Orang lain. Apa? Saya setuju Akmal jawab. Dia tanya, lu ingat lu siapa? Lu ingat gua siapa? Itu bagus. Itulah nak jantan. Puji sakan Kemal Saleh. Kita rasa tak sepatutnya lah.